kita akan main game Escape from School Obi. Okey, korang nak tahu kita akan main game Escape from School. Maksudnya ponteng sekolah. Bukan ponteng sekolah. Keluarga. So, tanpa basa-basi, langsung saja kita main. Okey. Oh, tak boleh kena merah-merah. Kalau kena mati. Korang poten jangan apa lagi, ni cuma game. Tak apa ya korang, ini cuma game. Belum baik. Sibuk lah Roblox ni. Warning when fall. Ada pemadam, ada pensel, ada loker, ada kertas. Kena cari. Oh my god. Tak boleh kena. Kalau kena mati. Bacon tu dah mati. Korang. Lah, mati juga. Ya, lupa lompat pula dah. Lompat pula dah. Lompat. Hampir je lompat. Ada. Hampir saja. Ada pemadam lagi. Alah, kita kena lompat dekat pemadam tu. Kalau tak lompat nanti mati. Tak boleh kena air. Kalau kena mati nanti. Hampir saja. Ada pensel lagi. Pilih mana ni? Apakah ni? Ternyata ni bukan. Apakah ni? Yang ni yang selamat. Pilih lagi. Apakah yang ni? Ya, tak selamat juga. Mati je. Terus cikgu ada apa saja. Kita lompat dulu. Kita lewat. Ada laser. Oh my god, tak boleh kena laser. Tepat lagi. Oh my god. Apakah yang ni? Okey. Oh my god, tak boleh. Tak boleh. Kena jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Hampir je saya jatuh. Pergi. Lompat. Ada kayu. Tak boleh lompat. Tak boleh. Boleh lompat. Tak boleh kena hijau-hijau tu. Kita pergi ke mana lagi ni? Tempat ni lagi. Jalan ni ke? Jalan lagi ke? Jalan yang tadi ke? Diam ni. Oh my god. Tak boleh. Apakah? Tak boleh kena. Kalau kena mati. Kan mati. Tak boleh kena. Kalau kena mati. Pilih mana? Kena pilih betul. Yang ni ke? Kayu je. Okey. Lompat dekat ni. Ada meja kantin sekolah. Lah, mati lagi pula dah. Sibuk lah Robak. Sibuk lah. Lompat. Okey. Tak boleh lompat kena lompat kat laser. Kena jalan dulu daripada laser. Kalau kena mati. Tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh laser. Ya. Mati lagi. Tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh laser. Ni boleh lompat. Tak boleh. Lompat. Jalan pelan-pelan nanti kena laser nanti. Ya, mati lagi. Jalan betul-betul. Okey, kita sampai ke tempat bilik 6. Ya. Tak boleh jatuh.
jatuh. Kalau jatuh mati. Kena lompat dekat. Mati kan? Mati lagi. Ya Allah, mati lagi. Sungguh menyusahkan. Mati lagi kurang ajar. Kena macam mana? Kita tengok ada macam mana? Good. Kita kena naik dulu. Jatuh. Lompat. Naik. Adik pilih yang mana? Ya, mati lagi kurang ajar. Santuy ke? Yang ni ke? Atau yang ni ke? Oh, selamat. Oh, sempit. Jalannya sempit. Oh, kena lewat dulu macam tak boleh jatuh. Oh, okey. Ada buku, ada loker lagi. Banyaknya buku. Ada buku warna-warna lain. Merah, kuning, oranye, hijau, ungu. Kena lompat, tak boleh ada pemadam, ada pensel. Ada pembaris, ada gunting. Ada stapler. Oh, lompat dekat warna-warna biru, warna kesukaan saya. Ya, tak boleh. Oh, tak boleh. Kena lompat. Alam lagi. Wih, aduh. Okey, sudah. Tak boleh kena hijau-hijau tu. Tak boleh kena hijau-hijau lempu. Nanti ada jalan yang sempit lagi. Tak boleh jatuh korang. Oh ya. Ya tu. Ada mati lagi. Tak usah. Bukan urusan. Okey, ada meja. Sekolah. Oh, ada tempat buku. Ada. Ni apa ni korang? Ada pensel lagi. Lam. Tak boleh kena lompat cuy. Lompat lo. Mati lagi. Macam mana tu korang? Ni tak boleh jatuh ke lava. Apa lagi ni? Find the button. Ni button. Okey, nak cari button dulu. Mana pula buttonnya? Ni jumpa. Okey. Oh, tak boleh kena gunting. Kan? Tak boleh kena gunting. Yang kat situ tempat safe zone. Tempat zone aman. Tak boleh kena gunting. Tak boleh kena gunting, mati. Oh, tak boleh kena barang-barang. Peralatan sekolah. Ada kalkulator, ada pit, ada kertas, ada buku, ada pensel. Dan ada pembaris. Dia apa? Ya, mati coy. Mati, tak boleh kena lagi. Kalau kena, oh tak boleh kena. Ni pun tak boleh kena juga. Ya, tak boleh kena juga. Ya, hawa macam mana? Hawa betul. Hawa betul. Apa-apa sajalah. Lompat. Okey, ada lagi. Lompat.
Lompat. Tak boleh jatuh, lompat. Ada pisau. Tak boleh kena pisau. Kalau kena mati nanti. Hampir saja saya nak sampai ke finish. Ke OP. Ada burger, ada pizza, ada kentang, ada soda, ada donat. Tak boleh kena air. Oh, checkpoint. Oh, kalau kena mati nanti. Lah, mati lagi. Lah, mati. Lah, mati macam mana? Mati macam mana? Mati. Lompat. Ada kuali, ada hotdog, ada minuman dan dekat kantin sekolah. Teacher. Mak, cikgu. Cikgu tolong jangan pukul saya lah. Saya ni murid. Maaf cikgu. Maaflah cikgu. Kena lari daripada cikgu sebelum cikgunya tangkap. Tak apa. Ini cuma game. Korang jangan ditiru dekat sekolah korang. Nanti cikgunya marah nanti. Adik macam mana tu? Tuh, banyak pula ni. Ni ada pensel lagi, ada buku lagi. Lompat. Alah, tak boleh kena jangan jatuh. Kalau jatuh mati ada pen. Lompat. Tak boleh kena kertas. Aduh. Oh, kena tak sempit sangat tu. Senang je. Ada pensel lagi. Oh, tak boleh. Hampir je jatuh. Dia. Apa-apa saja je lah. Saya nak sampai ke stage berapa ni? Sampai saya. Macam mana ni? Macam mana? Mati coy. Oh, kena lompat. Kita stage 50 nak sampai ke stage 61. Sikit lagi nak finish. Okay. Ada lagi ni stage 58. Kita nak sampai ke stage 61. Lompat. Tak boleh jatuh ni. Tak boleh jatuh ke lava. Kalau jatuh mati nanti. Jatuh lagi. Saya hampir nak sampai ke finish. Kok. Rang. Hehehe. Saya. Ya, mati lagi. Mati dodol. Tak boleh jatuh. Jangan mati lagi. Mati lempang kang. Ayah. Lompat. Alamak. Mati cuy. Ya Allah, kena. Ni pun makin lama makin jauh. Ya Allah, mati lagi korang. Aduh, pening saya. Apa-apa sajalah. Lompat. Alah, mati lagi. Aduh, mati. Siapa yang aktifkan lava ni? Lavanya ni makin susah ni. Alah, susah. Susah sangat. Tak boleh jatuh. Kalau jatuh mati. Kan? Aduh, dah lah. Tunggu dulu korang. Okey, sudah sampai ni korang. Nak pilih warna mana ni? Cuba kalau saya pilih warna kuning. Lah, jatuh. Ternyata bahaya. Jatuh lagi mama. Macam mana? Selamat. Kuning pun selamat. Apakah biru pun selamat juga? Ternyata tak. Cuma merah je yang selamat. Apakah kuning juga? Ternyata tak. Ternyata merah. Merah je yang selamat. Macam warna Sepanyol ni. Okey, sudah finish ni.
dah finish ni korang. Oh ya, banyak lagi ni. Ada face design. Ada mukanya tak, misalnya cuba pakai mukanya tak boleh. Pen, ada speed. Ui, ayah, kenapa saya jadi merah cuy? Ya, mati. Ya, kenapa ni? Ternyata kita boleh painting. 100 speed dah. Ada blue. Ada banyak lagi ni. Obvious dah tamat. Okey, sekian video kali ini. Semoga happy enjoy dan jangan lupa like dan subscribe dan tunggu notification. See you next video. Bye bye.